Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian? Bersama kita pada malam ini iaitu podcast Ontok-Ontok. Meh donga dan nak khabar kan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua sekali lagi? Kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada malam ini. Tidak lain tidak bukan YB. Masih lagi YB Yang bersara lah. Yang bersara insya-Allah. Haji Kamarul Rizwan ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak Kam lah, insya-Allah, bersama dengan podcast kita pada malam ini. Baik, sidang pendengar sekalian, memulakan kita punya podcast pada malam ini, insya-Allah, untuk siri yang ketiga pada malam ini. Seperti biasa saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, kita menjemput tokoh-tokoh yang berada di Negeri Sembilan dan juga tokoh-tokoh yang berada di Malaysia, terutamanya kepimpinan PAS, insya-Allah, untuk berkongsi cerita pengalaman bersama dengan PAS, pengalaman bersama dengan politik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, bersama kita pada malam ini tetamu istimewa kita iaitu Haji Kamarul Rizwan, Pak Kam. Apa khabar Haji? Sihat je Alhamdulillah. Tadi daripada mana Haji? Saya daripada rumah tadi pergi melawat pula kawasan tadi lah. Sembahyang Isyak di Taman Bandar Senawang tadi. Okey, Kita baik. datang sini. Masya Allah, walaupun yang bersara tapi masih lagi menyantuni masyarakat, khususnya berada di Don Paroi. Baik, sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, YB Haji Kamarul Rizwan ini adalah merupakan YB Ahli Dewan Undangan Paroi yang memenangi PRN yang ke-15 sebelum ini dengan majoriti 5539 bertanding di Don Paroi, dan alhamdulillah Don Paroi untuk setakat ini pengundinya lebih kurang 65,000 je antara Don yang paling ramai pengundi-pengundinya lah, insya-Allah. Baik, untuk sesi yang pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan Haji untuk ta'aruf, untuk Haji berceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga kerjaya sebelum ni, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun ta'aruf berkaitan dengan politik, insya-Allah. Silakan Ji. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Najmuddin, terima kasih. Yang pertama dia memanggil saya lah dalam podcast Ontok-Ontok. Ontok Ji. Okay, saya perkenalkan diri saya lah. Saya ni sebenarnya nama dibagi Kamarul Ridwan Muhammad Abdin lah. Asal daripada USA. Ulus Pori. Ulus Pori. Ulus Pori area. Okey. Rambau. Negeri Sembilan lah. Daripada tu umur sekarang ni 59 tahun lah. Okey, muda lagi. Kira dah bercecah dekat 60 tu. Hampir 60. Dan pengalaman saya lah, saya beritahu lah. Sebenarnya saya habis belajar masa tu ITM. 1988 dalam bidang pengurusan ladang lah. Pengurusan ladang. Diploma Planting Industry and Management itu tu. ATM. Sekarang you ATM kan. Habis lepas tu saya masuk. Saya tak masuk masa tu tak masuk ladang. Saya masuk industri. Oh, industri. Okey. Saya pergi dekat Polisen itu ada oil and gas kan. Okey, baik. Ada kabel. Dari itulah daripada quality control masuk operation kan. Dia itu pengalaman lah dia itu lepas operation plant, dia itu research center sebagai lead, sebagai R&D technologist, ada production data administrator, safety administrator, macam-macam lah. And then last saya ambil bidang belajar bidang safety lah. Bidang safety and health, mana bidang keselamatan kesihatan pekerjaan dalam Ocean 84 tu lah. Okey, baik. Itu bidang saya lah. Lepas tu itu sedikit pengalaman yang ada yang Allah Ta'ala bagilah. Tahun 2013 saya berhenti lah. Berhenti untuk bertanding lawan. Untuk bertanding. Okey.
sikit lah pengalaman lah kan. Bertanding di Chombong. Di Jombong. Tapi Ah, tak menang lah masa tu Haji. Itu masa tu Itu. kalau pas masuk pun semua selalunya. Itu pengalaman lah kan. Okey, baik. Ah, Keluarga je Haji, keluarga. Okey, keluarga isteri seorang guru lah, Seorang guru, okey, right. anak 4 orang lah. Seorang lagi masih belajar lagi lah. Yang lain dah lepas belajar lah. Yang ni pun itu yang belajar tu pun UM lah kan. JM. Belajar. Mungkin tahun depan dah habis. Itu pengalaman lah. Saya memang asal daripada orang Gombau lah. Daripada Gombau memang orang Sembilan lah, masya-Allah. Saya punya suku Payakumbuh. Payakumbuh Okey, Payakumbuh. Itulah. Jauh Payakumbuh ni daripada sana kan, daripada Seberang Kita ada 12 suku kan. 12 suku. Saya Bidi Wanda je. Allah. Bidi Wanda ni boleh jadi undang. Boleh jadi. Okey, baik. Itu dia tadi pengenalan tentang Haji Kamarul Rizwan ataupun Pak Kam kita. Sangat menarik. Bahagian sekarang ni ada syarikat je. Syarikat sekarang ni. Sekarang ni saya sebenarnya lepas 2013 tu saya bidang industri, bidang oil and gas dan juga tapak bina. Lepas tu saya sebabkan kepakaran saya dalam bidang keselamatan kesihatan, saya pernah part-time mengajar di NIOS lah. Okey, menarik. Itu sebagai training provider juga, host coordinator dan juga kita mengajar lah banyak. Memang ada syarikat untuk mengendalikan bahagian safety ni lah. bahagian keselamatan kesihatan pekerjaan ni lah. Okey, menarik. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, YB Pak Kam kita ni bukan kaleng-kaleng lah, bukan calon-calon orang lah. Maksudnya sudah biasa menguruskan sebuah syarikat dan juga sebagai tenaga pengajar sebelum ni lah. Baik, kalau kita melihat data, sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, kalau kita melihat data untuk don-don Negeri Sembilan ada 36 don. Kalau kita lihat ranking pertama MB lah, kedua kalau kita tengok daripada Saiful Yazan Sulaiman. Dan yang menariknya walaupun PAS kan tidak menjadi kota pembangkang di Negeri Sembilan, tetapi kalau kita melihat prestasi YB Pak Kam kita ni berada di ranking yang ketiga. Satu pencapaian yang sangat menarik dengan peratusannya 71.4%. Maknanya orang PAS ni maksudnya bukan sekadar boleh bercakap, boleh berhujah, tetapi boleh menguruskan masyarakat dengan baik. Kita salute lah kepada YB Pak Kam kita, Adun Paroi, insya-Allah. Baik, Haji, mungkin Haji boleh cerita kepada sidang pendengar kita sepanjang tempoh Haji menjadi Adun Paroi, kan? Mungkin nanti Haji boleh ceritalah berapa lama tempohnya dan Haji boleh cerita kepada sidang pendengar kita apakah pengalaman-pengalaman manis Haji sepanjang jadi Adun Paroi. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik yang boleh kongsikan dengan sidang pendengar kita, kan? Mungkin bertemu dengan pengundi, mungkin bertemu dengan rakyat dan sebagainya. Sila je. Okey, setelah DUN dibubarkan pada 5 bulan 6 itu kan. Ya. Kita hanya dapat berkhidmat pada masyarakat lebih kurang 2 tahun. Kira tu 2 tahun 9 bulan 22 hari. Ui, kira je. Kira. Betul. Lepas tu pula kalau kita tengok daripada pengalaman kita lah. Sebenarnya pengalaman kita menjadi adun ni cukup berharga especially bagi kita orang PAS lah. Ya, betul. Di 9 ni dia tak ramai. Ada 3 orang barulah. Sebab Negeri Sembilan ni PAS tak pernah menang kan mana-mana kursi. Sebelum ada 2008 ada YB Taufik. Okey, YB Taufik di Paroi. Okey. Maknanya saya ambil Paroi balik lah. Ambil Paroi balik, okey. Ambil pengalaman itu sebenarnya pengalaman yang cukup berharga bagi PAS lah. Bagi kita ada 3 orang tu. Ya, 3. Betul. Maknanya kita masuk sidang DUN kan. Sidang DUN, okey. Pengalaman paling best masuk sidang DUN lah. Saya Ustaz Fatah ni sebenarnya kan. Okey. Yang itu pengalaman yang saya ingat lagi pada 2018. Okey. Saya bertanding kalah. Okey. Ustaz Fatah tak bertanding masa tu. Tak bertanding. Dia jadi YDP Polisen. Saya 2018 saya tolong dia bertanding di Seri Tanjung. Seri Tanjung, okey. Bertanding di Tanjung dia tu masa tu
kita masuk kebanyakan hilang deposit kan. Ya betul. 2013 dah kalah, Dah kan? 2018 hilang deposit Ya, kan. betul. 2050 kita masuk 2023, Okey. kita menang besar. Benar besar betul. 5,539 kan. Masuk dalam dewan. Tu ingat tak kita cakap dalam kat kedai. Kita kalah 2018. Macam manalah kita nak menang akan datang ni. Rupanya kita masuk New Zealand Dun. Betul. 2023 itu kan. Okey, ha. Kita rasa macam mana nak naik. Rupanya Allah Ta'ala kan. Allah Taala punya Itu perancangan lah. maknanya itulah. Tak sangka Tak kata-kata sangka. dulu tu ya. Mana Allah Ta'ala terbalikkan, kita menang lah untuk nak menjelaskan bahawa kita kemenangan ni Allah Ta'ala punya kerja lah. Itu mana peristiwa yang apalah yang kita dapat menyumbang kepada masyarakat ya. Di samping tersebut kita insyaAllah ya apa yang kita buat ni menjadi satu amalan soleh bersama lah. Itulah. InsyaAllah itu yang paling penting lah Haji ya. Hmm. Ada tak Haji bila jumpa masyarakat tu macam masyarakat ni dia teruja bila Haji Pak Kam ada tak keadaan begitu? Yang sekarang ni saya pelik juga nama Pak Kam tu. Pak Pak Kam. Kam ni sebenarnya ada cerita. Macam mana cerita dia? Cerita saya kerja di Cabot kan. Dia sebutan dia Pak Kam ke Pak Kam? Dulu sebenarnya Pak tu orang macam orang lama lah. Pak lah, Pak Cik macam tu lah. Okey kan. Pak okey. Kita masa tu jadi senior kan. Okey Di tempat kerja ada apa panggil Pak dia tu Cam tu Kamarul. Cam dia ambil Cam, okey. Pak Cam. Okey. Itu saya kerja. Itu sebab USA tadi. Saya kerja dengan US kami kan. Okey. Saya punya bos ada Mak Saleh kata. Okey, dia sebut slang. Dia yang mula. Pak Cam. Okey. Itu yang cerita dia masa tu bos saya Mak Saleh lah kan. Itu gelak-gelak lah. Okey. Masa tu kita duduk research center lah kan. Itu bermula yang nama tu lah. Itu budak-budak kawan-kawan ni apa grup-grup saya dalam PA saya kan. Diorang tahu tu diorang gunakan nama tu Pak Cam ni, Pak Cam. Okey, dia naikkan nama tu lah Pak Cam dia. Itu ceritanya. Bapak lah, Pak tu bapak lah. Bapak kan. Lah. Okey, right. Itulah. Okey Ji, itu dia Pak Cam dia asal usul sebutan Pak Cam tu masya-Allah. Baik, saya ada borak-borak dengan Haji tadi tentang Haji ada cerita sebelum Haji PAS, Haji bersama-sama dengan UMNO Haji. Okey, ni macam ni. Apabila saya balik di Negeri Sembilan ni pada tahun 1988. Kita ingat tak Semarak apabila Mahathir menubuhkan UMNO baru. Semarak 1988. Balik-balik aja sebab kita dengan masa tu ingat lagi imam di masjid Tanjung Berangan, nama dia lah kan. Imam. Baik kan dia. Dia ketua cawangan sana kan. Ketua sana. Okey. Lepas tu kita pun selalulah, bukanlah kita baik, kita selalu lepak kat masjid apa semua. Lalas aku nak kita ni nak tubuhkan UMNO baru ni kan. Nakkan pemuda. Okey. Lalas dia dimasukkan nama kita jadi apa? Jadi ahli UMNO lah. Ahli UMNO. Tu balik daripada belajar ITM kan. Masa tu tak lama lah, lebih kurang setahun lah. Okeylah dia tak ada wadah masa tu kan. Tak ada wadah. Okey. PAS tak ada situ masa tu kan. Masuklah. Masuk. Kita tengoklah masa tu bermulanya lah. Dah meninggal lah orang tua tu, imam tu kan. Tapi saya tak lama sampai lepas itu saya keluar. Coalition. 1994 saya tak involve lagi dah. Dalam apa lah. Tapi kita tahulah nak bersuarat, nak tengok apa semua. Tapi lepas pada tu wadah ni memang saya carilah. Nak bantu Islam apa semua saya minat. Lepas tu 1990 lebih join PAS. Join PAS lah. Okey. Maknanya sampai sekarang lah. Maknanya kita tahulah perbezaan antara UMNO tu sama dengan PAS. Dengan PAS tu lah. Sebab kita pun ahli-ahli keluarga kita pun ada juga yang UMNO kan. Okey, kita betul. tahu ni.
Itu pengalaman Haji ditarik menjadi pemuda UMNO ketika tahun 1988 Haji 88, 89 masa tu. 89. Itu dia pengalaman Haji. Baik, sedang pendengar sekalian, menarik cerita Haji ni kan. Yang kalau tak bersama dengan podcast ni mungkin kita tak tahulah cerita-cerita di sebalik nama Pak Kem, pernah join pemuda UMNO kan sekejap kan. Okey, baik. Tadi kita cerita tentang pengalaman manis lah. Mungkin Haji boleh cerita kepada sidang pendengar kita pengalaman dia mungkin tak adalah pengalaman pahit, mungkin pengalaman sodih lah. Kalau sodih tu mungkin saya punya pandangan mungkin tak dapat peruntukan daripada kerajaan. Jadi nak mengurus masyarakat tu, nak buat program tu mungkin kewangan tu lah kan. Mungkin ada cerita-cerita yang lain Haji tentang pengalaman sodih semasa jadi adun ni ataupun ketika dalam PAS ke mungkin? Cerita dalam dunia biasalah. Orang dah melalui. Ya. Tak berperuntukkan ni orang lama Pernah dah banyak lalui lah. melalui. Tapi pengalaman yang saya ambil pada tahun, saya rasa tahun sebelum saya jadi adun lah, orang lama. Saya ingat lagi Haji Baharum nama dia. Dia politician, saya bahasa politician kan. Dia ni Tuan Haji Baharum, orang lama-lama ni. Tahun 2004. Okey. Dia jaga peti undi. Oh ya, okey. Undi pos. Undi pos, okey. Masa 2004 tu rasa-rasanya kita boleh menang tak dekat Negeri Sembilan? Susah kan? Susah. Dia bagang Pinang. Tapi orang ni dia boleh dia punya istiqamah nakkan Islam tu menang. Dia jaga peti undi, ingat lagi dia politician. Okey. 24 jam. 24 jam dia jaga. Dia jaga kat pintu tu. Itu saya ingat tu. Hui, dahsyat betul dahsyat orang tua ni. Itu pengalaman saya perhati kan. Masa tu kita pemuda lah ikut apa semua kan. Saya tengok orang lama punya pengalaman. Sampailah dia istiqamah dalam perjuangan. Sampai meninggal untuk apa? Meninggal lah kan. Dia meninggal. Okey. Itulah. Itu saya bukan saya tengok macam ni dia cukup keyakinan dia kan. Terhadap perjuangan gerakan ni lah ke Islam. Itu orang lama lah. Orang lama. Kalau isu sedih ni bagi saya tak jadi kata-kata setakat ni lah kan. Saya rasa semua orang di dalam PAS biasa benda tu Biasa kan. benda tu kan. Tak peruntukkan sebelum ni ramai tak kan. Ada kita nak kata kita ni tak ada dah, sama je. Memang itu saya rasa aturan daripada Allah Ta'ala, sunatullahnya, maknanya disuruh kita kuat. Ya. Itu je sebenarnya. Yalah, biasa orang PAS ni macam tu lah. Dia kena keluar duit poket dia sendiri kan. Itu kita punya biasa dalam PAS ni je kan. Tapi yang paling saya marah sangat baru-baru ni. Geng kita sangat kan apabila kita sign SD tu kan. Itu memang saya marah. Dia melompat dia kata kan. Itu betul. Saya rasa dengan kawan itu yang 2 orang lagi pun marah juga tu. Baru bercakap, besok pagi dia keluar. Dia keluar. Itu yang Tuan Guru beritahu lah. Itu memang saya marah. Sebab saya rasa yelah, tak sepatutnya berlaku lah kan. Sebab kita dalam kerjasama kan. Apabila jadi macam tu kan, kita kata macam mana dia punya. Kita tengoklah prinsip. Sebab itu prinsip asas dalam PAS ni kan. Itu memang sedih pun sedih. Kita bukan kawan kan. Macam mana boleh jadi macam tu kan. Kalau dia dengar ni lebih bagus lah. Itulah pengalaman aja antara benda yang itulah pengalaman sedihnya itulah ataupun marah tadilah tentang macam mana kawan kita boleh menarik sokongan. Baik, di sekeliling Haji semasa Haji jadi adun sudah pastinya ada di kalangan orang-orang muda lah kan. Contohnya macam pegawai khas Haji sendiri KP Rembau, lepas tu merupakan KP Negeri Sembilan Ustaz Isyad dan juga media Haji. Dan boleh Haji kongsikan tak kepada sidang pendengar kita macam mana Haji menguruskan anak-anak muda yang berada di sekeliling Haji yang membantu supaya pergerakan adun para itu berjalan lancar dan sampai kita lihat tadi, saya sebutkan tadi prestasi 3 terbaik di Negeri Sembilan adun walaupun pembangkang kan. Macam mana nak menguruskan anak-anak muda? Kita tahu lagi anak-anak muda ni kadang-kadang kan tak kena dengan jiwa dia kan, memberontak dan sebagainya. Macam mana pengalaman Haji menguruskan anak-anak muda yang ada di sekeliling Haji tu? Kini macam ni, saya ni bidang safety and health. Pernah jadi safety manager kan.
di tapak banner, dia pernah jadi apalah bidang pengurusan lah. Dan saya buat comparison ni sebenarnya bila saya bekerja di Cabot. Bos saya pernah Mak Saleh, Okay. Cina, Cina. India, Melayu. Melayu. Semua Okay. ada. Itu yang bos yang apalah. Okay, yang Ada yang apa semua. Saya tertarik satu bos Mak Saleh ni, Russell nama dia. Itu yang sebut Pak Cam tu? Bukan? Itu yang buat camp. Okay. Russell nama dia, Russell Russell ingat. lah. Dia tu Russell ni dia cakap dia lembut. Tapi sebelum dia nak bagi seseorang satu task, dia akan pastikan pekerja yang dibagi task tu di-train. Ada ilmu. Okay, ada ilmu. Ada ilmu lah. Contoh dia ini dia kata lah, ini dia 5S punya konsep ni kan. Okay. Dia kata dekat plan tu lah. Dia bagi saya lead. Okay, you go to training first ya, dalam 5-6 bulan. And then lepas tu dia suruh kita dengan bajet, dengan apa yang semua, disuruh Suruh kita jalankan jalankan dalam masa ini dia kata dalam masa 2 tahun benda dia implement lah dekat plan. Okay. Rupanya apa yang saya belajar daripada dia ialah maknanya sebelum kita nak suruh orang buat kerja, segala keperluan, ilmu apa semua mesti ada kat orang tu. Jangan kita terus buat kerja force je. Okay. Dan cara pendekatan dia cukup advance lah. Sebab tu Mak Saleh dia boleh kontrol dunia. Okay. Itu saya belajar. Macam ni. Comparison kalau kita compare pula dengan Chinese ke. Chinese lain pula. Cara dia lain. Okay. Indian cara lain boleh. Tapi tengok rupa. Sebab berfikir macam tu lah. Yang tu yang saya masukkan di plan. Apabila anak-anak muda bersama saya kan. Yang paling penting mereka kerja tu seronok. Okay, betul. Nampak kalau dia datang kalau tak seronok fail lah. Sebab tu kadang-kadang kita bekerja dengan bukan nak katakan bekerja nak datang kita tengok dia maknanya seronok tu makna 50% dah sukses dah berjaya lah. Nampak seronok dia orang tu. Lepas tu isunya apabila kita buat kerja. Okay. Kita buat kerja. Jangan kita claim kita buat. Okay. Kita claim ini jemaah. Kerja jemaah. Kita kerja jemaah. Lagi best. Itu sebabnya salah satu prestasi yang independen. Yang buat independen saya pun tak tahu siapa yang buat. Okay. Dia kata nombor 3. Rupanya dia orang ambil penghujahan kita dalam sidang DUN apa semua kan. Gerak kerja kita. Gerak kerja di lapangan. Rupanya rupanya ialah IA punya kan. Rupanya pendekatan yang diguna pakai dalam menguruskan human kan. Maknanya yang first biar mereka happy dan betul. Open. Dia bukan kalau Jepun ni dia rigid tapi American dia open. Itu salah satu pendekatan lah. Dan lebih lagi sebenarnya bidang saya safety and health ni lagi straight tu sebenarnya. Lagi straight itu bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ni jaga nyawa. Kalau tempat benda jaga nyawa. Betul. Dia bukan boleh apa. Dia mesti disiplin apa semula. Sebab saya jaga projek Sandabi, projek SPCT, projek besar-besar ada saya punya lah kan. Kena straight lah. Tapi dalam straight tu mesti ada lembutnya. Ada lembut. Dan ada ketegasan. Maknanya ada benda yang kita tegas. Itu sikit pengalaman yang kita ada lah. Saya tak tahulah komen diorang dengan saya tak tahu. Saya kalau tegas. Okey. Saya tak tahu apa, tapi kalau orang kata okey lah. Okey. Tapi saya lebih pada macam ni tu. Dengan anak-anak muda ni sebab saya punya harapan. Diorang ni kena cepat ke depan. Especially untuk untuk ni 9 ni. Okey. Kita banyak kehilangan layer dulu kan. Layer by layer, tapi anak-anak muda ni saya rasa kena diketengahkan cepat. Sukses saya dapat nombor 3 tu bukan sebab saya tau. Diorang punya komitmen juga. Saya kata saya nak macam ni. Alhamdulillah je Alhamdulillah. Mana kita bekerja dalam satu pasukan, satu jemaah lah. Okey. Biasa Haji kalau
laras bahasa Haji guna dengan diorang apa dia? Anak Kawan-kawan. entar ke, kau aku je? Kadang-kadang aku je. Kadang-kadang hantar ni selalunya ialah formal lah. Kadang aku je kan. Tak Ya. adalah kita, sebab kita dalam politik ni kita tak boleh selalu apa rigid. Rigid tu tak rigid. Okey, Mana terlampau formal sangat tak ada. dia kan. Budak anak muda macam anak-anak kita buat dengan kawan dia kan. Ya, betul lah kan. Satu tapi disiplin lah. Disiplin betul. Yang ini saya belajar daripada US. Dia tapi dalam meeting dia straight. Okey. Decision Serius. kena straight. Tapi kat luar tu apa lah. Macam kawan-kawan lah. Ha. Bau mesra mudah kan. Hmm. Mudah ikut arahan kita. Okey, baik. Menarik tu ya. Sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian. Bagaimana cara ataupun pendekatan Haji Pak Kem kita menguruskan anak-anak muda. Yang penting pertama sekali mesti anak-anak muda ni bekerja dengan kita seronok. Dan kemudian kalau mereka berjaya laksanakan satu-satu tugasan, maka tak bolehlah claim atas kita kan. Maknanya ceritakan, dia ni bagus. Prestasi kita berjaya ni sebabkan kerja pasukan. Sebab itu sama jugalah sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian. Dikeliling ataupun di sekitar Nabi juga termasuk di kalangan orang-orang muda yang sangat hebatlah yang membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Baik Haji, mungkin Haji boleh kongsikan kepada kita sidang pendengar sekalian, sepanjang tempoh Haji bersama dengan PAS ni kan, dengan parti politik Islam kita ni, PAS ni, mungkin Haji boleh kongsikan kepada sidang pendengar siapakah antara tokoh-tokoh yang boleh Haji inspirasikan dalam perjuangan PAS ni sehingga kan istiqamah pada saat dan ketika ini. Kalau macam saya sendiri, saya punya idola Haji, arwah ayah saya lah, almarhum Ustaz Musaffah Daharun lah. Dia true leader lah bagi saya kan. Sebab kami pun membesar daripada kecil kan, ayah tu dah bersama-sama dengan perjuangan PAS. Dan kalau dalam Dewan Pemuda PAS Malaysia ni, antara idola saya YB-IR Khairil Nizam lah. Itu antara idola saya lah. Dan juga kepimpinan-kepimpinan PAS yang lain lah. Mungkin Haji ada idola yang tersendiri dalam PAS ni, yang Haji jadikan inspirasi, mungkin dari sudut dia bergerak kerja, daripada dia punya speech ke. Ji, kongsi dengan kita Ji. Dia banyak sebenarnya. Tapi saya pandang dari saya sendirilah saya tengok Okey. saya tengok vision Tuan Guru Haji Hadi lah tengok. Okey. Itu dia punya mungkin daripada mata hati dia kelebihannya Tuan Guru kan. Saya rasa yang itu saya punya idola saya lah. Dan yang lain yang lain sebelum ni dia Ustaz Fadino kan. Fadino Okey, paling jumpa Ustaz Fadino. tengok dia punya cara speech apa semua tu. Itu memang first saya masuk tu tengok itu yang dan lately ni kan kita tengok walaupun Tuan Guru kita tengok dia dah tak larat lagi kan apa semua. Dia sanggup turun ke lapangan. Ya, kerana nak jaga agama tu kan. Betul. Itu yang kadang-kadang kita perhati, Allahu Akbar. Maknanya Ialah dengan kudratnya kan. kudrat dia apa semua kan. Dia sanggup ya. Macam malam semalam kan dia. Ya betul Ji. Sanggup dia naik tu kan. Mhm. Bertongkat naik dan pegang apa semua kan. Itu saya rasa kalau orang tak rasa kan, tak pandang, tak apalah kan, tak merasai benda tersebut lah. Saya rasa itulah. Dan banyak lagi sebenarnya kepimpinan kita yang hebat-hebat, tapi saya nampak yang itulah. Badino tu saya nampak dia punya speech kan. Speech di parlimen di parlimen dalam utama kan. Belum utama. Okey. Masa sempatlah tengok apa semua kan. Dan banyak lagi lah kepimpinan yang tapi yang itu memang saya nampak lah. Tapi sebenarnya pada tahun 2015 krisis kan. Okey, betul. Banyak sebenarnya kepimpinan kita yang handal. Okey. Kan. Tapi ada pecah kan, bila pecah tu itulah kehandalan Tuan Guru. Okey. Dia bacaan politik dia, tu kalau orang yang tak faham memang tak faham je tak faham. Memang orang tak faham. Tapi betul. apabila kita tengok di Johor itu kan. Di Johor je betul. Apa dia nak buat kan. Betul. Ni di Sembilan ni. Di Sembilan. Tak tahu dia. Bacaan politik dia kan. Itu baru kita tengok kan. Kita tengok andal bacaan politik dia. Mungkin daripada dia betul. Dari dalam tu lah. Pengalaman dia, ilmu dia kan, hubungan dengan itu idola saya lah. Saya tengok itu bukanlah kita tengok Allahu Akbar.
Itulah. Sebab dia berjuang dia untuk nak tegakkan kalimah Allah. Gerakan tu. Yalah. Itu saya komen tu lah. Okay, menarik. Itu antara idola Pak Kem kita, Tuan Guru Presiden dan juga almarhum Ustaz Fadil Noor. Masya Allah. Ini antara tokoh-tokoh yang hebat lah dalam PAS. Dan sudah pastinya dalam PAS ni, sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, kita tidak ketandusan kepimpinan-kepimpinan yang hebat. Setiap tahun walaupun tokoh-tokoh tu pergi meninggal dunia, pergi meninggalkan kita, sudah pastinya akan lahir tokoh-tokoh yang hebat dalam PAS. Sebab dia tidak bermula satu hari, tetapi dia bermula daripada kecil, daripada kampus, kemudian masuk join pemuda dan akhirnya menjadi kepimpinan yang hebat lah. Sudah pastinya dia ada pengalaman dan juga ilmu, dan akhirnya lahir ketokohan yang hebat dalam PAS. InsyaAllah mudah-mudahan lahir nanti kepimpinan-kepimpinan yang hebat untuk masa-masa yang akan datang. Baik Ji, kita sedia maklum, jadi adun ni mesti sibuk lah. Ada kalau sehari tu hujung minggu tu kenduri tu, kalau 5 tu sikit tu kan. Ada paling banyak je berapa? Satu hari punya program lah masa jadi adun hari tu. Pergi ke rumah 9 ke ada. 9 je Malam. daripada pagi sampai ke malam. Dahsyat tu. Tapi itulah. Itu biasalah. Macam mana Haji dapat kekuatan tu je? Kalau ikutkan umur tu kan, dah nak masuk 60 tu, kudrat lagi kan. Macam mana dapat kekuatan untuk hadir 99 program tu? Terutama kenduri lah, biasa hujung minggu kenduri je. Itulah. Benda ni sebenarnya kekuatan tu Allah Ta'ala bagi sebenarnya. Balik-balik itu lah. Kadang-kadang macam ni lah. Macam nak pilihan gaya ni kan. Betul je. Macam apa Ustaz pun tahu lah kan. Pengalaman ayah ada lagi. Arwah Ustaz Mustafa kan. Daripada mana kekuatan tu datang. Apabila kita satu benda yang Allah Ta'ala berkendak kita kan. Dia datang dari Allah Ta'ala. Anak itu yang boleh tahu. Ya. Serah pada Allah. Allah Ta'ala. Betul je. Tapi kesihatan kena jaga lah kan. Kesihatan kena jaga. Tapi kadang-kadang kita pelik juga. Letih memang letih kan. Tapi kadang-kadang boleh buat rupanya kan. Boleh buat Boleh buat. Kekuatan daripada dia lah. Betul. Maknanya kita apalah. Kita mindset juga kena jaga juga lah kan. Aja dia makan apa ke? Makan vitamin ke apa ke? Apa tu saudak ke apa ke? Ada, itu adalah. Ada tu saudak, minyak zaitun kan. Itu biasalah. Betul-betul. Ini tugas sebagai adun Tuan-tuan sahabat-sahabat sidang pendengar, dia bukan mudah lah kan. Maksudnya kekuatan fizikal, kekuatan rohani tu kan. Bagaimana kita nak menyantuni masyarakat tu. Haji sampai 9 program satu hari, masya-Allah. Kita 2 program pun kadang-kadang dah tak larat dah. Dah lentok dah. Macam arwah ayah saya, orang pernah jumpa lah kan. Dia tidur dekat Petronas. Ustaz naik apa ni? Kan tidur rupa ngantuk letih kan. Biasalah. Kan. Jadi dengan kesibukan haji itu, macam mana haji menguruskan keluarga, menguruskan masyarakat, kemudian bersama dengan program-program jemaah. Macam mana haji bahagikan masa tu? Dengan anak-anak lagi. Kadang-kadang tak bahagi pun. Kadang-kadang kalau isu kena faham lah kan. Kadang-kadang jadi YB ni, sebelum jadi YB tu pun kita banyak program bersama jemaah kan. Ya, betul je. Dan sebenarnya kita terima kasih juga pada isteri kita. Ya, betul. Kadang-kadang isteri kita balik pukul 1, pukul 2 kan. Ya, betul je. Menguruskan anak-anak lagi je kan. Tapi alhamdulillah dia dapat menguruskan anak-anak dan kita duduk dekat program kan. Maknanya kalau dua pergi bertembung pula kan. Mana alhamdulillah daripada saya ingat lagi 2013 saya bertanding, anak saya yang sulung baru habis SPM lah. Bawa basement. Baru nak masuk. Masa tu dia saya ingat lagi masa saya bertanding 2013 tu, satu hari tu saya hantar anak saya yang sulung tu UM. Okey. Dia masuk UM. Okey. Itu saya ingat. Lepas tu kita bantu kan, gerakkan. Lepas tu anak rasa yang ialah komitmen isteri kan. Kita sama-sama kan. Saya rasa keluarga main peranan juga. Keluarga main peranan. Dia faham tu je. Dia faham. Penting faham tu. Dia faham kita dan dia walaupun kadang-kadang dia
tak berapa involved dalam apa, Ya, tapi dia involve anak-anak tu dah cukup itu bagus pun dah lah. cukup kan. Ya, maknanya alhamdulillah lah. Dan Wait, satu orang lama macam maknanya bila kita keluar tu kita minta Allah Taala jaga betul. keluarga kita. Keluarga betul. Biasanya macam tu lah. Macam tu mungkin kan. Ya, betul. Kita nak jaga masa kita keluar untuk gerakkan ni. Ya, Anak kita kadang-kadang dengan tuition apa semua. ya betul je. Kan? Kadang-kadang Hmm. bukan Negeri Sembilan je, kadang-kadang kena kelumpur, Betul. kan, mesyuarat ke mana-mana. Minta Allah jaga kan Jagalah. keluarga kita, betul. Itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pejuang kepada Parti Islam Malaysia PAS ni kan, apa-apa kita nak buat kan, kita bersandarkan kepada Allah SWT supaya Allah melindungi kita dan juga melindungi keluarga kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, saya ulang balik di awal tadi, kita dalam podcast ontok-ontok kan, duduk diam-diam tonang-tonang, kita cerita santai, cerita pengalaman, cerita inspirasi daripada tokoh-tokoh yang kita jemput. Sekarang ni baru siri yang ketiga, dan insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, kita akan jemput lagi kan. Berbetulan pula kita ni nak menghampiri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Nanti kita akan jemput juga calon-calon kita. Dan Ji, kita hari Khamis ni Ji, kita ada program besar je Ya. Kita memperkenalkan calon, Ya, betul. memperkenalkan calon Perikatan Nasional, terutamanya PAS, yang akan bertempat di Kompas. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seluruh jentera-jentera dan juga muslimin-muslimat dijemput hadirlah untuk sama-sama kita memeriahkan hari Khamis nanti malam, insya-Allah di Kompas. Baik Haji, kita nak PRN Negeri Sembilan yang ke-16 ni. Jadi sudah pastinya akan sibuk lah. Semua jentera-jentera di peringkat parti kita akan sibuk. Jadi mungkin Haji, harapan Haji ataupun Haji boleh sarankan kepada pengundi-pengundi khususnya yang berada di Negeri Sembilan ataupun luar Negeri Sembilan, supaya balik untuk mengundi di Negeri Sembilan. Apa harapan Haji kepada pengundi-pengundi terutama yang berada di Negeri Sembilan lah? Okey, bagi pengundi ni 9 lah. Mana kena turun mengundi. Ya. Bak kata Tuan Guru semalam, padu ain. Ya, untuk nak bantu membetulkan keadaan. Mudah jelas ya. Kita jelas sangat pada kita bahawa kerajaan Amin ni kita kan. Ya. Secara jelas kita dah banyak menyimpang. Saya duduk Dewan saya nampak. Saya dan Dewan banyak saya memperkatakan check and balance kerajaan kan. Contoh ni saya dan Dewan saya cakap. Pada 2013 saya bertanding sama dia atas Pakatan Rakyat. Okey. Ya betul. Dan saya bagi tahu kat dia apa slogan kita masa tu. Reform. Okey. Reform tu apa? Pembaharuan. Okey. 2013. Pada 25 hari bulan, ingat lagi? Hari bulan Mei 2018. Okey. Dalam berita harian. Okey. Dalam berita harian. Saya tegur dia dalam sidang Dewan. Keluar begitu tu je? Keluar begitu tu? Tengok dalam TikTok. Saya tegur dia. Okey. Dalam sidang Dewan. Dia cakap, setelah dia dilantik sebagai Menteri Besar masa tu. Okey. Yang mula-mula 2018. Dia cakap apa tu? Bagaimanakah dia seorang adun dia ingin berkhidmat kepada rakyat jika tidak diberi peruntukan. Oh, dia sebut Dia sebut. Okey. Saya quote benda tu dalam berita harian. Okey. Sampai sekarang dia tak bagi dia peruntukan kan. Tapi saya bagi tahu kerana dia dalam sidang tu. Peruntukan kami menang kan. Ya. Kami mendapat mandat daripada rakyat. Punca kuasa tu datang daripada rakyat. Ya, betul. Kami menang. Betul. Kenapa pula peruntukan 40K every month tu dibagi pada orang yang kalah? Okey. Betul? Tak sepatutnya. Lepas tu pula kita dalam bajet, ya, kita menceritakan tentang bajet, kita sama-sama kita persetujui kan bajet tersebut. Kan? Bajet tahun lalas dibagi pada yang tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Dan itu salah satu benda yang kita kena fikirlah. Kita bukan tak kenal dia. 2013 kita kenal dia kan. Kenal 2018 dia buat statement kan.
statement yang terbaru tu 2023 kita boleh berbincang. Kita bagi surat kat dia kan masa Okey. tu. Tak ada pun. Sampai sekarang sampailah bubar Sampailah sekarang. bubar. Ha. Maknanya setiap bulan tu 40,000 peruntukan untuk setiap adun. Banyak tu. Banyak. Macam-macam aktiviti boleh buat tu. Tapi itulah kita beritahu kat dia, kenapa jadi macam ni? Ya? Kenapa jadi macam ni? Maknanya tak ada pembaharuan. Kau menipu tu namanya, menipu. Maknanya apa kita bercakap kita Bohong. apabila kita berjanji kita Mungkar. apabila kita telah diberi amanah. Ni telah diberi amanah, Khianati. Itu sifat apa tu? Dia tak jawab lah kan. Maknanya benda tu sampai sekarang lah saya kata. Maknanya apabila kita kalau diberi amanah besok, jangan buat macam tu. Itu satu benda yang apalah. Dan Integrity. dan satu lagi saya nak komen lah kan pada semua anak muda ke siapa pun, sebelum kita patah kita cakap, sebelum kita berunjuk, kita duduk dulu kan. Ya. Apa maksud itu? Apa je? Apa maksud itu? Sila je. Maknanya kita kalau kita nak satu kerja tu ada step dia kan. Step lah satu. Kita takkan nak terus berlunjuk ya. Duduk dulu kan. Duduk dulu tanya. Ontok-ontok dulu ya. Perlahan-lahan kan. Okay. Dan perjuangan macam tu juga. Kita sebaik-baiknya ambil daripada bawah naik ke atas. Itu untuk anak-anak muda lah. Dia beritahu lah. Jangan turun melompat ni nanti dia jatuh cepat. Itu salah satu benda lah. Begitu juga dalam politik. Ya. Maknanya kita ambil pengalaman dulu. Banyak benda sebenarnya. Setelah 20 tahun lebih dalam tu, banyak yang perlu kita belajar. Mungkin orang lama macam tu kan, lagi banyak pengalaman. Macam mana dia istiqamah dalam PAS saja Dia kena istiqamah. Perlahan-lahan ambil. Dan banyak doa lah. Dalam gerakan ni, banyak kawan kita yang tergelincir kan. Yang tergelincir banyak pengalaman 2015, 2017. Saya nampak benda tu di sudut kita niat dalam awal. Niat kita awal. nak masuk tu untuk apa? Untuk apa? Kalau kita masuk tu untuk yang bukan tu, mungkin Allah Ta'ala tak pegang. Kita ni bertuah ni Allah Ta'ala pegang kita. Betul. Bertuah. Sampai setakat ni kan. Kan? Kita pun takut juga ni. Kita takut untuk akan datang tu macam mana je Itulah. InsyaAllah. Itu antara saranan Haji kepada orang-orang muda dan juga yang akan sama-sama mengundi untuk PRN ke-16 nanti. Sudah pastinya pilihan kita rakyat Negeri Sembilan ni memberi peluang kepada Perikatan Nasional terutamanya kepada PAS untuk memastikan kerajaan yang kita akan sama-sama takbir untuk PRN 16 Negeri Sembilan nanti adalah kerajaan yang baru PAS insya-Allah. Sudah pastinya kerajaan yang amanah dan berintegriti insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab itu PAS ni macam daripada dululah. Menang ke tak menang ke pasti akan tumbang seekor kambing je. Buat kenduri itu sudah pasti kan. Itulah meriahnya parti kita ni, Parti Islam Se-Malaysia PAS. Baik. Sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, insya-Allah saya umumkan kembali, mungkin ada yang baru bersama-sama dengan live kita di Facebook PAS Negeri Sembilan. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, 16 hari bulan nanti, hari Khamis nanti insyaAllah kita akan ada satu majlis ataupun program untuk memperkenalkan calon Perikatan Nasional PAS insyaAllah yang akan bertempat di Kompas pada jam 8 malam. Saya menjemput sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian untuk war-warkan supaya kita ramaikan rakyat-rakyat Negeri Sembilan ni, seluruh jentera turun untuk kita pastikan gelombang. Hari tu kita dah buat gelombang itu untuk ARC itu ada lebih kurang 200 lebih motosikal kita jelajah di sekitar Negeri Sembilan. Gelombang pertama kita dah buat, ni gelombang kedua semalam, dan insya-Allah hari Khamis nanti gelombang yang ketiga lah kita buat supaya meramaikan di Kompas nanti untuk kita semarakkan PRN yang ke-16. Baik Ji, untuk akhirnya Ji, kita punya podcast ontok-ontok ni Ji, mungkin Haji boleh bagi yang last sekali lah, buah yang last sekali, nasihat-nasihat terutama kepada jentera-jentera kita kan. Mungkin PRN 16 ni kita nampak lagi wajah dia, pasang bendera kan, kemudian macam-macam lah, jadi pacar
kan, turun ke lapangan. Takut-takut nanti PRN yang ke-17 dah tak ada dah. Sebab apa? Tak berlaga angin dengan kawan tu, tak berlaga angin dengan kawan ni. Jadi mungkin nasihat-nasihat yang boleh Haji bagi tahu kepada seluruh jentera-jentera terutama PAS ni, apa sepatutnya yang kita kena buat sepanjang PRN yang ke-16 yang akan berlangsung nanti. Mungkin nasihat-nasihat supaya mereka terus bersama-sama dengan perjuangan PAS ni. Yang paling penting bagi kita sekarang ni lah, kita tengok saranan di Tuan Guru semalam. Jihad. Okay. Kan? Maknanya kita turun ke lapangan ni waktu yang paling sesuai. Ya. Yang paling turun ke lapangan, bantu gerakkan, supaya kita tidak rugi. Satu benih dia akan bertambah kepada 700, kan? Ya, betul. Dia tak sama dengan amalan lain. Benda tak nampak. Tapi yang paling penting bagi kita, bagi kawan-kawan kita turun ke lapangan, bantu, jangan banyak cakap, banyak buat kerja. Banyak buat kerja je. Dan yang paling penting sekarang ni, dia dulu 2013 saya pernah jadi pengarah pilihan raya Negeri Sembilan. Okey. Lain. Sekarang ni Lain dia punya tu suasana dia lain je. Sekarang ni penangan kita kena up to date betul-betul. Exhaust kita kena up to date. Dulu kita pakai handbill kan? Flyer je lah kan. Flyer je. Sekarang tak, kita pakai jari je kan. Jari. Kan? Betul. Itu kena aktifkan tu. Betul-betul. Kadang-kadang Tuan Guru cakap macam ni, orang putar macam ni. Betul. Kita kena lawan balik. Betul. Dalam suasana tersebut. Dan calon-calon kita pula, kita kena advance lah. Saya rasa tahniah lah. Harapan saya lah kan. Mungkin kita calon-calon muda dia kena diketengahkan secepat yang mungkin lah. Sebab kita pun yang itu yang paling penting untuk Sembilan. Dan juga calon yang mungkin 2-3 hari nama naik ni kena bersedia lah betul-betul. Ini ruang terbaik lah saya rasa. Sebab kita ada dengar je kan tentang calon-calon ni. Segala keputusan daripada mana je sebenarnya? Pusat. Pusat yang tentukan kan? Itu tak ada. Kita mungkin di peringkat negeri bawa kan. Ya, betul. Apa semua. Pusat. Apabila dah ada calon besok, kita bergerak. Kita bergerak untuk calon tersebut. Untuk menangkan calon tersebut. Saya PAS mudah je saya rasa. Tak ada isu pun. Kalau kita tengok compare pada UMNO apa semua tu lagi teruk kan. Kita tak ada benda. Betul. Dia jadi calon ni kalau disuruh itu amanah. Betul, amanah je. Itulah. Saya rasa itulah kita menangkan Islam betul insya-Allah. Untuk Sembilan. Okey, baik. Sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, begitu nasihat akhir daripada Pak Kem kita, iaitu supaya kita terus berada di lapangan untuk membantu gerak kerja PRN yang ke-16 Negeri Sembilan ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada kita semua. Dan segala keputusan siapa calonnya, biasanya kebiasaannya akan ditentukan oleh pusat, insya-Allah. Siapa pun calon untuk PRN yang ke-16, kita nantikan dan kita terus bergerak kerja untuk supaya Islam terus mekar di Negeri Sembilan, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, terima kasih bersama-sama dengan podcast kita Ontok-Ontok pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan segala perkongsian daripada Haji ataupun Pak Kem kita, Adun Paroi, mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita, menaikkan semangat kita untuk kita terus berjuang dalam PAS ini, insya-Allah. Saya rasa itu saja pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Pak Kem sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama-sama dengan podcast kita pada malam ini. Dan insya-Allah untuk siri yang keempat nanti kita akan panggil. Dan katanya untuk siri yang keempat kita akan panggilkan. Beliau ni biasa famous di media sosial dengan kepetahan dia berhujah dan juga isu-isu viral yang dibawa. Siapakah dia? Nantikan, insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah bila kita hari besok besok insya-Allah kita panggil Cat Pen PAS Pusat. Siapa dia? Insya-Allah kita akan bersama-sama dengan YB Ustaz Fadli Syari, bekas ataupun mantan Ketua Pemuda PAS
Malaysia. InsyaAllah nantikan besok bersama-sama dengan podcast kita Ontok-Ontok. Sekali lagi terima kasih kepada YB Pak Kem kita dan juga kita punya teknikal saudara Zuhairi dan juga sidang pendengar yang bersama-sama dengan live kita pada malam ini insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan supaya Allah bagi kemenangan kepada kita, bagi kemudahan kepada kita insya-Allah. Jadi itu saja. Kita bertemu pada besok hari insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, sekian saja podcast Ontok-Ontok ni 9 kita jago. Ji, tagline Ji. Di 9 kita jaga. Iya, itu dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey tak okey?